Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak dedahkan satu isu yang nampak kecil tapi impaknya sangat besar kepada kehidupan kita semua. Bayangkan lampu jalan tiba-tiba terpadam, internet terganggu, trafik huru-hara, risiko kemalangan meningkat. Semua ini berpunca daripada satu benda, kabel tembaga. Dan bila harga tembaga melonjak sehingga RM42 sekilogram, kes kecurian kabel meletup secara mendadak di seluruh negara. Kalau anda rasa isu ini tak kena-mengena dengan hidup anda, tolong tonton video ini sampai habis. Gambar yang anda lihat ini bukan gambar lama. Ini realiti semasa kabel-kabel utiliti dipotong, longkang dibongkar, infrastruktur awan dimusnahkan semata-mata untuk ambil tembaga di dalamnya. Harga tembaga sekarang lebih mahal daripada sesetengah emas tiruan. Sekilo boleh mencecah RM42. Sekali mencuri boleh dapat ratusan ringgit. Risiko rendah, keuntungan tinggi, inilah yang mendorong aktiviti jenayah ini semakin berani dan terbuka. Siapa yang terlibat? Menurut laporan, aktiviti ini kebanyakan didorong oleh pengutip logan haram, sindiket terancang, individu tanpa premis tetap, ada juga melibatkan warga asing. Mereka bergerak waktu malam, cepat, senyap dan sistematik. Masalahnya, siapa yang membeli tembaga ini? Kesan kepada rakyat, ramai fikir ini cuma masalah syarikat utiliti. Hakikatnya rakyat yang tanggung semua. Lampu isyarat rosak, kemalangan meningkat, hospital terganggu, nyawa jadi taruhan. Internet dan komunikasi terputus, cukai rakyat digunakan untuk membaiki kerosakan. Setiap kabel dicuri, duit rakyat dibakar. Kenapa masalah ini susah dibendung? Jawapannya mudah tetapi menyakitkan. Penguatkuasaan longgar, pembeli besi buruk tak dikawal ketat, hukuman tak cukup menakutkan, permintaan tembaga sangat tinggi. Selagi ada pembeli, pencuri akan terus mencuri.